Hai semua. Masyarakat majmuk, etika menyatukan. Malaysia merupakan sebuah negara masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian menjadi kekuatan utama negara. Namun, pada masa yang sama, ia juga menuntut tahap toleransi, etika dan persefahaman yang tinggi dalam kalangan rakyat. Dan melalui penerapan nilai, etika dan peradaban, keharmonian serta perpaduan nasional dapat dipelihara dalam memastikan kestabilan sosial dan pembangunan negara yang berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatun Najwa binti Zubori, nombor matrik 100916. Ini saya akan membentangkan bahagian metodologi. Tujuan, metodologi digunakan untuk memahami bagaimana nilai etika dan peradaban diamalkan, dipelihara dan mencorakkan keharmonian lintas etnik di Malaysia. Eka bentuk kajian ialah menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk tinjauan ataupun survei untuk memahami nilai-nilai, norma serta amalan etika dalam kehidupan masyarakat pelbagai kaum. Instrumen pula adalah kajian menggunakan borang soal selidik berstruktur yang mengandungi item berskala Likert 1 hingga 5 untuk menilai amalan etika dan peradaban. Seterusnya adalah kaedah pengumpulan data. Guna kajian literatur untuk menyemak artikel jurnal, laporan kerajaan dan sumber akademik seperti Jurnal Pembangunan Sosial Malaysia. Seterusnya, melalui soal selidik secara Google Form untuk mengenal pasti amalan, nilai etika dalam kehidupan seharian seperti gotong royong, program komuniti kerja sosial dan rumah terbuka. Seterusnya adalah kaedah analisis data. Tafsiran data menggunakan untuk mengenal pasti hubungan antara etika dan kestabilan sosial masyarakat di Malaysia. Yang kedua adalah analisis statistik menggunakan min, peratus dan sebagainya. Analisis frekuensi pula adalah untuk mengira berapa ramai responden memilih sesuatu item dalam soal selidik seperti mengamalkan sikap hormat antara kaum dan sebagainya. Yang terakhir, penyampaian data. Data dipersembahkan dalam bentuk graf dan jadual. Itu saja dari saya. Terima kasih. Keunikan masyarakat majmuk Malaysia terdiri daripada Malaysia iaitu berkembang sebagai masyarakat majmuk sejak awal abad ke-19 akibat kolonialisme. Seterusnya, kepelbagaian dari segi etnik, budaya, bahasa dan cara hidup dan penempatan dan pekerjaan menjadikan Malaysia sesebuah negara yang unik dan penuh warna. Selain daripada itu, peranan etika dan peradaban, di mana etika dan peradaban penting dalam membentuk masyarakat yang berakhlak, saling menghormati dan hidup harmoni. Selain daripada itu, etika menjadikan panduan moral manakala peradaban menekankan pembangunan sosial dan budaya untuk mengehatkan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada analisis cabaran perbincangan isu semasa. Hasil daripada dapatan pertama, keunikan masyarakat majmuk ada Malaysia, dan kedua adalah peranan etika dan peradaban. Antara cabaran yang dapat kita kenal pasti adalah menerusi media sosial terhadap perpaduan perkauman di antara sesama kaum dan masyarakat majmuk dalam Malaysia yang menyebabkan kepada penyebaran isu di atas dasar kebencian di dalam media sosial yang semakin mencabar saban hari di dalam perpaduan kita di Malaysia. Platform digital seringkali disalahguna sehingga menimbulkan salah faham antara kaum. Demikian antara menyebabkan penyelidikan dalam etika digital dan kesedaran sivik amat penting bagi mencegah mesej negatif dalam memupuk tanggungjawab dan serta menjaga dalam keharmonian negara kini. Hai, nama saya Nunaka binti Mazin 102052. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran dan isu semasa. Kita dapat mengetahui bahawa di Malaysia mempunyai masyarakat yang sangat berbilang kaum dan agama. Jadi dalam keadaan ini sememangnya ada beberapa cabaran dalam mengekalkan nilai etika dan peradaban majmuk di Malaysia. Salah satunya adalah usaha untuk kita mengekalkan perpaduan antara kaum. Walaupun rakyat Malaysia telah lama hidup bersama, jurang persefahaman masih dapat dilihat
dan boleh menjejaskan hubungan antara etnik. Keadaan ini menjadi lebih ketara apabila timbul kenyataan berbau perkauman di media sosial, sekaligus berpotensi menimbulkan salah faham serta mengancam keharmonian yang cuba dipelihara. Cabaran seterusnya ialah cara kita memupuk toleransi dan rasa hormat terhadap kepelbagaian agama. Dengan kewujudan pelbagai agama di Malaysia, setiap individu perlu memiliki tahap kepekaan yang tinggi agar tidak menyinggung sensitiviti mana-mana pihak. Pada masa yang sama, kontribusi melibatkan penggunaan simbol dan istilah agama dalam ruang awam sering timbul dan boleh mencetuskan ketegangan sekiranya tidak ditangani dengan bijaksana. Secara keseluruhannya, cabaran-cabaran ini menggambarkan betapa pentingnya nilai hormat, toleransi dan komunikasi yang berkesan bagi memastikan masyarakat majmuk di Malaysia terus hidup dalam suasana yang harmoni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhaiza binti Jafaruddin akan membentangkan 3 cadangan strategik yang penting bagi menumbuhkan etika dan peradaban majmuk di negara kita. Cadangan pertama adalah pendidikan inklusif dan kesedaran multicultural. Ia adalah untuk menumpukan kurikulum kita yang perlu direka untuk lebih menekankan perpaduan dan kefahaman antara budaya dan kaum. Fokus utama adalah untuk menghapuskan sebarang stereotip yang negatif yang wujud bermula dari peringkat awal pendidikan. Seterusnya, cadangan kedua berkaitan dengan pengawalan kandungan media sosial. Kita perlu memastikan penguasaan polisi yang ketat terhadap sebarang kandungan dalam talian yang boleh mencetuskan ketegangan sosial antara perkauman. Cadangan yang terakhir adalah kepimpinan dan contoh teladan, di mana melalui pemimpin dari pelbagai lapisan masyarakat haruslah menggalakkan dialog secara terbuka dan ia dapat menunjukkan cara yang beradab untuk menyelesaikan sebarang konflik yang berlaku di negara kita ini. Sekian, terima kasih. Dah jelas ke tu? Etika dan peradaban majmuk menjadi asas keharmonian di Malaysia. Nilai seperti toleransi, hormat dan berkasih sayang membolehkan rakyat pelbagai kaum hidup dan saling menghargai. Pengukuhan etika secara berterusan juga turut memastikan kemajuan sosial, kebudayaan dan kestabilan dalam negara. Terima kasih. Bye.